Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay tak? Saya nak tunjukkan cara untuk pairkan wireless headphone untuk model Nocta Gold Cruiser. Okay, ini untuk first time saja. Kalau kita dah pairkan, dia dah kenal, so lain kali just on saja. Okay, untuk pertama kali yang baru beli ataupun baru tukar headphone Nocta. Okay, first pastikan kita punya detector ni dalam keadaan off. Kita punya wireless ni, kita kena tekan ni. Button senyum ni kita tekan. Tekan hold tekan jangan lepas. Kemudian onkan button dia ni. Okay, onkan dia. So dia akan bunyi beep, 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 beep. 3 tu maksudnya bateri ada lah. Okay, kemudian nampak dia punya button search ni, lampu blinking ni. Setiap 2 saat baru dia blinking. Dia mencari lah. Okay, kemudian baru kita onkan kita punya detector. Okay, untuk onkan detector, first time nak pairkan dia, first tekan setting ni. Button setting ni tekan jangan lepas. Okay, tekan jangan lepas, hold Kemudian baru kita on. Tekan button on. Okay, yang ni lepas, yang ni hold. Okay, nampak dia akan detect HP. So, bila dia detect HP tu, maksudnya dia kenal kita punya wireless. Dan ada gambar, nampak ni. Ada gambar wireless headphone ni berfungsi. So, bila mana dia dah keluar tu, maksudnya kita punya headphone tu dah connect. Okay. Betul ke tak betul? Tengok Kita dah nampak ni. So, memang dia dah ada kat sini lah. So, kita boleh tinggikan volume. Okay. Kita boleh dengar kat sini. Alright, itu saja cara dia. Okay, akan datang kalau kita off pun tak ada masalah. Kita dah off. And then, dia akan bunyi kat sini kan. So, bila kita on balik semula, dia automatic dia detect. Okay, dia automatic dia detect. Alright, itu saja pertama kali. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.